Kek pisang ni bila letak susu tepung jadi luar biasa sedapnya. Hai semua, Assalamualaikum. Inilah dia kek pisang susu kukus paling simple tapi rasa dia sedap tak masuk akal. Walaupun resipi ni tak guna butter langsung, kita guna minyak masak atau minyak jagung, tekstur kek tu lembut, moist dan wangi satu rumah bila kita buka pengukus tu. Rahsia dia cuma letak susu tepung full cream. Boleh pakai brand Everyday ke atau brand Nespresso. Bila masuk dalam adunan tu, terus bagi rasa lemak berkrim. Dan campur pula dengan aroma pisang tu, dia jadi lagi harum tau. Yang best, bahan untuk kek pisang ni semua ada kat dapur. Tak perlu mixer pun, kacau guna senduk saja. Kalau hampa nak guna blender pun boleh. Tapi kalau kita lenyek-lenyek pisang tu guna garpu, lagilah sedap sebab kita boleh rasa dia punya tekstur pisang tu. Hampa boleh guna acuan loaf 7x3 atau 4x8 atau guna je acuan 8x8 inci. Kek ni sajalah dah ada mini casserole dari Cuisinia ni. Kek ni sajalah nak try kukus dalam ni. Walaupun kek tebal, masak elok, lembut dan gebu sangat. Memang moist lah. Kek ni pakai oven Tigen ni, dia boleh kukus, dia boleh bakar dan juga boleh air fry. Kalau hampa nak boleh tengok dekat link kat bahagian komen. Hampa set saja dekat function kukus atau steam. Lepas tu dia akan setkan masa. Dia akan kukus macam biasalah. Mula-mula kek ni guna steam yang biasa. Lepas tu kek ni tukar kepada rapid steam. Rapid steam ni dia lebih kering sikit dia punya air tu. Jadi dia nampak macam efek-efek kering lah, dia tak basah sangat. Apa pun hampa boleh guna pengukus yang biasa atau hampa juga boleh guna oven. Tapi soda bikarbonat tu tukar kepada baking powder. Okey, selamat mencuba resepi ni. Sangat senang, sangat mudah. Hampa nak buat joy ke, nak buat makan sendiri ke, nak jamu kawan ke, buatlah. Janji hampa try. Sebab memang sedap sangat. Okey. Bila dah siap kukus, potong masa-masa panas-panas, makan pula dengan teh oswam. Memanglah rasa dia terus menangkap jiwa. Kadang benda paling simple itulah yang paling sedap. Hampa try lah resipi ni. Simple, mudah tapi sedap sangat. Buat makan kat rumah, buat makan petang-petang tu sesuai sangat.